Hai teman-teman semuanya, semoga anda sehat-sehat selalu dan selamat kembali bertemu lagi kita di dalam Abawan Family Channel. Hari ini saya nak buat membaik pulih ataupun saya nak repair belakang rumah saya yang sangat-sangat rosak, tidak berapa cantik. Saya nak buat menggunakan kayu pelet yang telah sahabat saya tempoh hari beri kepada saya. Banyak pelet yang terpakai ini saya gunakan untuk saya buat dinding belakang rumah ni nanti. Dekat mana saya nak buat, tunggu selepas ini guys. Tapi sebelum itu, pastikan yang belum subscribe dulu, like dan juga komen ataupun juga share guys video ini, karena selepas ini saya nak ke belakang untuk membuat pengubahsuaian ataupun repair saya punya belakang rumah nanti guys. Ni tapi sebelum itu saya nak buka pelet-pelet yang terpakai ini. Saya nak buka dia satu persatu. Saya gunakan pelet ini untuk saya buat dinding nanti guys. Okey, teruskan menonton video ini sehingga habis. Teruskan menonton. Okey guys, sementara saya membuka pelet ini satu persatu, isteri dan anak saya sedang memasak di dalam dapur sana guys. Mereka masak apa saya pun tidak tahu, tetapi setahu saya tercium pula bau yang sangat menyelerakan ini. Terasa pula saya nak berhenti sekejap ni nanti guys untuk makan. Okey, teruskan menonton ni video ni nanti guys. Apa yang diorang masak nanti kita akan ketahui. Teruskan menonton. Dah siap, Ipin. Thank you, boy. Kau langsung jual udah siap. Agak menandakan juga kalau buka satu persatu ni guys. Banyak juga pelet yang perlu saya buka nanti satu persatu. Sayang juga guys, ini pelet terpakai tapi boleh dipakai lagi. Kita nak buat ubah suai sedikit dekat belakang rumah ni guys. Thank you kalian. Ada yang kita main betul karena ayam nasi goreng panas dengan artinya apa dengan ayam masa ayam nama yang po ayam masa nanas po namanya hari itu ya bisi masak manis lepasnya bisi cabai tetap wan ini mestilah namanya manuk wan dia nang kalau dia ke makan lagi wan kalau dilemai lagi awan yang di bendanya 4 kerat aduh 4 kerat tau pajok lagi pajok kamu yang cepat cepat nanti buat perkataan pajok pajok ya aku apa terina kamu lah oke aku lah mana namanya terina lah balik pada orang ini asik deh. Ya. Makan dulu guys dulu lah. Kita nyambung kerja baru guys. Kita makan. Ya, semangat. Semangat. Kicap deh nih. Kicap. Okey guys, saya berhenti sekejap guys. Waktu makan pun sudah tiba, jadi saya pun nak makan. Lapar pula perut ni. Nampak sedap pula lauk yang isteri saya masak ni. Hari ini isteri saya masak ayam masak nanas. Terasa manis juga nanas tu guys. Nampak tak ni? Ayam masak nanas. Sudah video yang bertanya mami. Kita makan ayam masak nanas. Dengan keliak empung. Chicken. Ayam penny apple soup. Nah, chicken penny apple. Penny apple. Nemu dia tu. Kulit beriang tu. Ayam goreng guys. Ayo. Oh ayo. Mami sikit je. Mami sama mas kamu. Iya.
Maju, maju. Okey guys, lepas makan ni saya nak berehat sebentar, saya nak tidur sekejap, nanti baru kita sambung balik kerja kita nanti guys. Saya tak nak kerja saya tergendala. Lepas makan ni kita rehat dulu. Mama menyai. Nanas, 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 kok nanas, nanas, penyai. Bahagian inilah yang saya nak repair dah guys. Ini belum lagi siap sepenuhnya guys, tapi saya nak buat dia peringkat demi peringkat, sedikit demi sedikit guys. Jadi inilah yang saya nak repair balik guys. Tempoh hari saya gunakan canvas untuk tutup bahagian ni, kerana bahagian ni sangat panas. Kalau pancaran mata panas memang kena terus masuk ke dalam rumah guys. Jadi saya kena tutup ni balik. Nanti ini pun belum lagi siap nanti guys. Kalau sudah siap nanti baru saya akan buat review lagi guys. Okey, teruskan menonton. Okey guys, sampai di sini saja dulu video saya. Ini belum lagi siap guys. Nanti besok mungkin saya sambung balik. Okey, teruskan melihat video saya seterusnya dan saya akan buat penutupan yang lebih kemas dan sempurna lagi guys. Okey, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe Abawan Family Channel yang belum lagi subscribe Abawan Family Channel. Terima kasih semuanya. Bye bye.